Ni masih tajuk badal haji lagi ni. Belah-belah ribu tak mampu. Mahal sangat kan. Sebab kebanyakan arwah tak tinggal wang yang banyak. Bila badal ni kita faham untuk orang yang dah meninggal dunia tak sempat mengerjakan ibadah haji. Kena faham, first kali haji wajib. Haji wajib bagi setiap orang Muslim bila berkemampuan. Dan konteks mampu ni luas. Dari segi tunggu dapat panggilan, visa dan sebagainya. Dan yang kedua berkenaan dengan harta. Bila orang tu dah meninggal, macam mana? Dia ada harta. Kalau dia ada harta, kita ambil harta dia sebahagian untuk bayar upah orang buat badal kepada dia. Ni sekiranya keluarga, orang terdekat, anak dia sendiri tak mampu nak buat badal untuk dia. Okey. Kalau konteks dia tak meninggalkan harta, contoh, dia meninggal, dia tak meninggalkan harta. Jadi maksudnya memang waktu hidup dia tak berkemampuan, sampai mati pun tak kemampuan. Maka gugurlah kewajipan pada dia. Tapi, ada tapi. Katakanlah kita sebagai anak, mak ayah kita tak sempat. Kita ni orang kata Allah bagi rezeki kaya, mak ayah kita meninggal, orang kata tak ada rezeki untuk nak buat. Takkan kita sebagai anak tak boleh keluarkan sedikit harta kita untuk buat pada mereka? Nak dibandingkan dengan macam mana mereka jaga, didik kita sampai kita yang jadi berjaya hasil daripada didikan dan jaga daripada mereka. Jadi kita sebagai anak, bantulah mereka untuk sempurnakan rukun yang tertangguh. Ni kisah ni dia pernah berlaku zaman Nabi SAW. Yang mana seorang wanita, ni saya ceritalah ambil daripada hadis. Dia jumpa dengan Rasulullah, dia bagi tahu ibu dia dah meninggal. Rasulullah kata lah buat haji untuk dia. Jadi kita sebagai anak ambil perhatian tu sekiranya berkemampuan. Jangan disebabkan tak puas nak buat juga, 2,500 pergi buat, 3,500 pergi buat. Jangan, pastikan yang tulen, pastikan yang betul. Moga-moga Allah murahkan rezeki kita dan Allah letakkan kita dekat tempat yang benar. Jangan lupa like, komen dan share video ni untuk sebarkan manfaat.